Okey, selamat malam. Selamat kembali ke channel Seratugo bersama saya Remy. Akan menceritakan pada anda semua satu kisah di mana cerita benar yang berlaku di kampung saya lah. Okey, kalau orang sebut nama Fauziah mesti akan teringat pada zaman 90-an lah. Sebaya dengan saya masih lagi ingat peristiwa ni yang pernah berlaku di kampung saya. Fauziah, saya cerita tu berkaitan dengan Fauziah. Fauziah ni seorang perempuan dalam umur dalam lingkungan 20-an lah. Dia ni seorang isteri muda, isteri muda lah, seorang pemandu lori. Suami dia bernama Khairul, bekerja di Kerteh, bawa lori minyak. Dari Kerteh dah hantarlah seluruh Malaysia minyak lah, daripada Kerteh ke sesi minyak seluruh Malaysia lah. Okey, jadi kadang tu Khairul ni dia tak tentulah dia balik, kadang-kadang seminggu sekali, seminggu dua kali, tak tahu. Bila dia balik ni maknanya isteri dia ni Fauziah ni selalulah tunggu setiap malam bila dia akan balik, tak tahu. Masa tu zaman 90-an, kita orang maknanya zaman tu tak ada lagi lah handphone untuk call WhatsApp kan. Okey. Bermula ceritanya suatu petang, masa tu selepas hujan, saya masih ingat lagi lah peristiwa tu. Saya dalam umur dalam darjah 2, kecoh lah satu kampung. Dia kata Fauziah kena langgar. Jadi saya ingat lagi peristiwa, saya dengar ingat masa tu hujan, lepas hujan waktu maghrib, Fauziah ni dia pergi ke kedai. Dia pergi ke kedai jalan kaki. Jarak daripada rumah dia ke kedai adalah dalam anggaran 1 kilometer lah, tapi melalui jalan besar lah, mana jalan selekoh, jalan kaki. Tapi saya tak pastilah dia nak beli apa. Lepas tu dia tengah jalan-jalan, dia dengar bunyi. Mungkin dia dengar lah bunyi satu orang, mengikut orang cerita kat situ lah, dia dengar bunyi satu kesan berik lah, lori brek lori, dan sedar-sedar Fauziah ni dah terbaring di tengah jalan dengan bahagian muka dia ni dah digilis dengan bahagian tayar belakang lori. Okey, lepas tu sebenarnya lori yang digilis ni adalah lori suami dia sendiri. Suami dia ni tak sedar yang isterinya berjalan di tepi jalan ni, yang sebenarnya dia yang melanggar isterinya sehingga meninggal. Okey, lepas tu Khairul ni tak sedar yang dia langgar isteri dia, balik ke rumah dan cari isterinya, tak ada. Selepas dia mandi, dia dengar orang panggil nama dia, Khairul, Khairul, oh Khairul. Dia pun panggil, dia keluar. Kenapa bang? Nama kawan dia tu nama Man. Okey. Kau tahu tak kau buat apa? Man tu tanya Khairul. Mana aku tahu? Kau telah langgar isteri kau. Man tu cakap. Itulah cerita orang kampung kat akunya. Aku kalau orang tu cakap macam tu, aku cerita kat engkau macam tu lah. Okay. Lepas tu Man ni beritahu yang Khairul langgar isteri dia. Okey. Dengan segera Khairul ni pun pergilah dekat tempat kejadian, yang mana dia rasa tempat yang break kat selekoh tu. Dia nampak kesan tayar lori yang dia break tadi, dan nampak satu mayat terpujur dekat tepi jalan. Dia buka, dia nampak isterinya dah meninggal. Keesokannya selepas ke bumi isterinya yang Fauziah ni, dia ni rasa tak tenang. Dia tak tenang. Dia balik rumah tu, bermulalah malam tu roh Fauziah ni balik ke rumah tu dan mengganggu Khairul. Dia panggil, abang, oh abang, abang. Khairul ni rasa tak tenang. Dia pun teruslah keluar daripada rumah tu sehingga hari ni lah tak balik. Tak tahulah ke mana Khairul tu pergi. Jadi selepas pada kejadian tu, tempat kejadian tu selalu kena ganggu. Maknanya siapa yang lalu jalan tu ada waktu maghrib, nescaya akan jumpalah Fauziah. Fauziah ni, kalau kita nak tahu dia Fauziah, dia pakai batik.
baju warna biru muda. Muka dia ni ada kesan sebelah kanan ni kesan lebam lah. Tak tahulah, mungkin kesan dia kena langgar menggilis dengan lori. Okey. Kisah saya pula nak cerita je adalah pengalaman saya pernah terjumpa Fauziah lah. Masa tu saya darjah 2. Okey. Waktu ni adalah waktu petang lah, kerana masa maghrib. Mak saya ni kalau waktu maghrib ada je suruh saya keluar pergi ke kedai. Jadi jarak rumah saya ke kedai tu taklah sejauh rumah Fauziah ke kedai. Kedai tu dekatlah sikit. Mak saya ni saya tak ingat masa tu mak saya ni suruh beli apa saya tak ingat. Saya ni daripada rumah berlari melalui satu jambatan tu, jambatan kecil lah, alur tu, lari pergi. Okey lagi. Masa balik tu saya berlari, saya ternampak Fauziah. Belakang Fauziah. Maknanya saya nampak dia, maknanya belakang dia rambut dia panjang. Saya lalu belakang dia slow-slow. Saya pun terus lagi lah balik rumah. Sejak hari tu saya tak berani lagi lalu kat jalan tu. Jalan kat kat jambatan tu, kat alur tu lah. Itulah pengalaman saya yang kisah benar lah saya mengalami. Mengalami sendirilah, kisah benar. Selain Fauziah, banyak lagi lah saya nak cerita berkaitan yang pernah saya melalui sendiri. Masa saya kerja hotel dekat Kuantan, saya sendiri pernah bawa Uber masa tu, zaman Uber. Banyak lagi lah kisah-kisah saya akan cerita sendiri nanti. Pengalaman saya masa COVID, duduk hospital, masa belajar, pergi Istana Lama. Banyak, nanti saya akan cerita ke next video. Okay guys, selamat malam. Jumpa lagi ke next video guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen video ni. Bye bye.